Last minute aku plan untuk vlogging ya. Dia macam tiba. So video ni tak ada proper plan sangat. Yelah, kita kalau boleh nak buat video tu biarlah orang kata ada seni sikit. Editing kita dah fikir nak edit macam mana. Semua tu kena fikir awal sebagai content creator. Especially dekat YouTube ni, kita kena ada plan. Tiba panjang pula ceritanya. Hari ni nak pergi exercise. Aku ada join satu exercise ni. This is my first time. Aku nak pakai aku punya skincare sekejap. Shaking tak aku punya kamera. Hari ni aku pakai Jumiso punya essence. Okay, nampak tak? Kalau nak pakai yang Tata Galtia tu takut lama sangat, panjang sangat. So yang ni just pendek-pendek punya skincare je. Moisturizer Skintific. Shaking lah kan. Tapi tak apa, kita teruskan buat video ni. Aku rasa aku make up kat sana kot. Aku dah lambat sebenarnya. Aduh, kau ni. Oh my god, kat mana ni weh? Allahu Akbar, ya Allah. Okay, member aku kat depan. Okay, aku dah sampai. Ya Allah, first impression orang tengok aku tak make up. Tak apalah, kita pakailah foundation sikit menutup aib. Mira. Ya. Sekejap, aku at least adalah make up sikit. Dah text gila? Ha? Yeah, you coming? Kau cakap je yes. Cakap yes, baru sampai parking. Kau cakap tak aku ada? Dia tak text kau ke? Dia text aku kot. WhatsApp on je ni. Aku dengar tapi aku tak tengok. Boleh pula jumpa kat jalan tadi Belum tak perasan. Kau tengok, maybe another participant lah kan. Kau tengok, bang sedih. Bang sedih kat belakang. Aku macam, aku pun macam okay. Aku dah scary tu betul ke jalan Ya. ni? Pergi mana? Hutan apa ni? Lepas tu kau nak make up. Tarik. Baru nak gerak. Tentang rumah sini kan. First impression muka macam apa? Kampung pakai. Okay, jom. Orang aku tak tahulah kat sana boleh record ke tak. Yelah, aku takut dia macam private sikit ke apa ke kan. Kalau ada boleh record, aku record, okay? Rasa saya nak buka. Dengan cerita kau ada 5 colour, nada. 4. Sekarang dah 5. Cukup kan? Sekarang dah 5, tapi yang satu tu untuk casual. Mahal tu, berapa? Aku pakai 100 lebih dah. Nampak dia, so kau dapat colour 400 je kau sekarang untuk beli sini. Ya. Pergi mana hari ni? Macam nak beli sayur. Ha? Beli sayur. Kat mana? Dosa lah. Tak sangka kita borak mak-mak kan? Kau nak beli sayur hari ni? Dekat the pink one. Babe, sporting lah you, babe. Tahu. Got the pink one. Like bodoh lah kau ni. Aku lepak jap. Lepas tu tengoklah, balik nanti baru nak keluar dengan anak-anak semua. Aku baru je sampai rumah. Walaupun muka aku nampak macam tak make up, but actually adalah foundation sikit-sikit kan. Kan tadi kan aku ada sapu-sapu foundation sikit. Ingat nak bagi pasal seni tau. Dah nak habis dah weh. Aku punya favourite Clean It Zero. Nampak best. Tapi aku dah beli dah yang baru punya. Ada dalam bag. Aku nak remove makeup. Lepas tu aku nak siap-siap. And then nanti aku dah siap nanti, kita jumpa balik, okay? Tadi kita orang pergi makan. And now kita orang dekat Pasar Seni. Baru sampai. Finally dapat parking. Aku tak tahu berapa lama husband aku cari parking sebab aku tidur. Tadi makan ayam gepuk sedap gila. So jom kita masuk ke dalam. Nasib baik kita dapat parking ya. Kali terakhir Mama mari Pasar Seni bila? Masa apa ada? Maksudnya pada tahun? Nak ada. Ya je berapa Mama agak 10 tahun lebih dah. 10 tahun lebih dah? Kita kat luar ni sebab ada event Pesta Muda-Mudi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ramainya anak-anak muda kat sini. Kakak ambil objek. Kakak nak yang tu? Tu yang I tak suka. Boleh tak? You educate dia. Kakak nak lah.
Kak. No need lah Kak. Tak boleh sayang. Tak reti nak pronounce unsur gharar tu lagu mana. Wow, kakak apa tu? Panda? Cat. Cat, comel kakak. Sayang, comel. Thank you, Ma. Cami pun ambil biji. Tak luar lagi. Cuba tengok, banyak lagi tak? Oh, banyak lagi. Okey semua. Kita boleh sambung. Lawa juga. Lawan. Okey, nah. Cry baby yang dah buka dah. Cuba buka plastik nak tengok. Yang kakak dah tahu dah apa benda. Okey. Kita masuk kat dalam dah. Cantiknya. Turtle. Comel lah. Pandai dia buat. Hanya orang kreatif je boleh buat. Tengok ni. Comel. Mana kat dalam cry baby? Oh, cry baby yang dijahit. Comel. Nanti cry baby. Wow. Berapa satu ni? Satu ni 33, yang ni 24. Ni 33. Yang besar 33, yang tu 24. Bukan senang nak buat ni. Jaga elok-elok. Okay. Thank you Ma sayang. Okey, jom. Tebal lagi bed weight Mama. Kalau tebal lagi kita teruskan perjalanan. Cuba excited sikit. Janganlah macam abah-abah sangat. Oi. Oh, kakak beli apa kak? Wah. Oh, nampak macam excited. Plastik. And then use getah. You know getah? Ya, rubber band. Mama nak beli yang macam ni. Boleh letak gambar Mama, boleh tak gambar ke? Yeah, you can put your name, your photo. You can customize for free. Okay, I nak lah. Which one? Tapi nanti you nak try dulu tak? You just tarik macam ni. You try dulu. Okay, which card Mama nak ambil? So Mama tak payah nak Jadi? Belek. Pasal hole. No need hold. Once you pull, it will pop up. Once you're done, you just push it down. Nah, yang ni. Mami buat black yang ni untuk Oma buat kenangan. Kita nak kena tunggu dalam 10 minit macam tu. Okay, nice. Okay. So, break it up. Too close kakak. Okay, dah nak siap dah. Don't touch lah. Mami pun tak berani nak touch lagi. Wah, Mama. Kenangan dengan Mama. Kalau Mama tak ada nanti, mesti yang meratapi. Kita tengok. Lawannya baju dia tu tadi. Warna orange. Nampak? Ya. Cantik-cantik Style-style Gen Z. Makeup Gen Z. Semua cantik. Oh, cari siapa? Akidos. Cari Akidos ke? Jom kita pusing. Dia pergi ke depan. Tengok Akidos ada tak kat depan. Misi mencari Akidos pula. Sama ada dia dah keluar kakak dari pasar seni ni ataupun dia masuk dalam pasar besar tu. Kakak. Dah, mungkin Akidos dah balik kot. Ada nampak pun dia pakai baju warna apa kalung? Maroon pink. Maroon pink. Apalah tengok dekat YouTube je. Okey? Happy? Yeah. Happy. Kalau bertukar purple tadi happy. Only weekend. Weekend. Sometimes weekend. Okay. Beli satu bracelet, 2 cincin. For reference.
Black stress. Tengah tunggu black bertukar ni. Okay, satu lagi pun watermelon juga. Sebelah-sebelah sama. Lepas tu nak tambah satu lagi. Kak Long nak ambil soft level ke? Satu lagi strawberry. Strawberry and watermelon. Nak straw lebih ke? Boleh. Aiskrim apa yang? Musangking. Ni, musangking. Bukan aiskrim durian biasa. Mami, Okey. ni aiskrim watermelon sehat. Sedap. Aiskrim watermelon sihat. Sedap. Sedap ke? Kuatnya bau durian? Alin, rasa apa aiskrim? Ha? Durian? Bagi Oma try. Oma nak try. Oma nak try. Sedapnya. Sedap? Mami nak try boleh? Aku rasa video aku habis kat sini je. Okay, thank you so much for watching. Nanti kalau aku rajin, esok aku pergi piknik tepi sungai, aku vlogging lagi. Okay, bye. Bye. Bye-bye.